Mak, kalau Mak tak suka atau Mak nak marahkan Nur, marahlah pada Nur saja. Jangan di sini-sini pada anak Nur pula. Ya, memang. Siapa makan cili, dialah yang rasa pedas. Ya, Nur memang terasa. Dari semenjak Nur datang, Nur rasa Mak tak sukakan Nur. Nur tak tahu apa salah Nur. Sampai macam-macam jalan Mak cari nak menyakitkan hati Nur. Oh, jadi kau sakit hati. Kau tak tahu berapa sakit hati aku bila kau goda anak aku. Aku harap dia kawin dengan orang di kampung nih, dengan orang yang aku pilih, tapi kau jadi penghalangnya. Mak orang sembahyang, beramal ibadat. Sepatutnya Mak tahu jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Tak patut Mak menyimpan dendam dan sakit hati pada Nur dan anak-anak Nur. Jangan kau campurkan hal ini dengan aku dan sembahyang aku, dan jangan pandai pula kau nak mengajar aku. Mak, kesucian sembahyang terletak pada hati dan pada iman, Mak. Biadab kurang ajar. Kau pandai nak menyindir aku? Marah dengan membabi buta, bukanlah itu sifat orang yang takwa. Saya hormat dan muliakan Mak. Mak sembahyang 5 waktu sehari. Tapi, tahukah Mak arti sembahyang yang sebenar? Mak baca Quran setiap hari. Tapi, adakah Mak tahu arti ayat-ayat itu dan mengamalkan ajaran Islam, ha?